17 April 1984, Majlis Perasmian Pelabuhan Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1984, Majlis Perasmian Pelabuhan Kuantan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah yang di-Pertuan Agong di Tanjung Gelang, Kuantan, Pahang. Pelabuhan ini dibina khas bagi memudahkan pemunggahan hasil barang ekspor dan import yang selama ini dikendalikan di Pelabuhan Klang. Pelabuhan ini dilengkapi dengan dermaga yang dapat mengendalikan kapal-kapal seberat 35,000 tan dalam satu-satu masa, 3 pangkalan tetap kapal, sebuah pangkalan kontena dan jeti perkhidmatan.